لحم بحيوان وما اشتراه حتى يقبضه وثمر مطلقا لم يبدو صلاحه ولهما رد بعيب وشك خيار إلى ثلاثة وخيار مجلس إن لم يتفرقا باب السلام ومؤجلا بأجل معلوم لهما أو عدلين أو عدد تواتر في دين منضبط وإن اختلطا وشرط فيه مع ما يمكن من شروط بيع حلول وتسليم ثمن بمجلس وعدم شك خيار وبيان محل تسليم إن لم يصلح محل عقد أو وأجل ولحمله مؤنة وعلم صفات يغلب قصدها بذكر جنس ونوع وقدر وغلبة وجود عند استحقاق باب الرهن شرط مرهون به استقرار ومرهون صحة بيع وبتعد ضمن ولا ينفك شيء ما لم يبرأ من كل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحاط بالأنوار من كل الأجانب وهبات مولانا عظيم علت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا أولى ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا أولى ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى. Baik. Akhir perkara yang kita bicara yaitu masalah bay'ur ribawiyat. Wa qulna ya syabab ribawiyat, yaitu ar-ribawiyat ada dua, yaitu dia naqdiyah wa mat'umiyah. Dan jikalau dijual sama jenis maka disyaratkan tamathul wa taqabud wal hulul insyaallah. ولذلك في الزبد ماذا قال رحمه الله تعالى وشرط بيع النقد بالنقد كما في بيع مطعوم بما قد طعم تقابض المجلس والحلول زد علم تماثل بجنسية تحيد. Kemudiannya jikalau berbeza jenis tetapi sama pada illah fahada yushtarat fihi syartain wa huwa ish taqabudul hulul. Dan jikalau lah berbeza pada illah fahada khalas la yushtarat syai'. Kemudiannya dikira sama itu pada ketika al-kamal, kesempurnaan. Walidhalika fi zubad wa innama yu'tabaru at-tamathulu hala kamalin nafa' wa huwa hasilu fi labanin wa tamri wa huwa birrutab rukhisa fi duna nisabin kal-'inab. Maka adam rutab, sempurnanya rutab itu dengan jadi tamar, sempurnanya 'inab dengan jadi zabib. Namun laban, dia diri dan laban itu dah sempurna. Maka setelah daripada sembang dengan Ustaz Nasrul, tanya Ustaz Nasrul, jawapannya sama saja macam kita sebut, iaitu dia. Dan dia menyebutkan bahawasanya rutab bila kita jemur dia, maka dia akan jadi tamar. Berbeza dengan susu. Susu bila kita jemur dia, bila susu ni bila kita biak dia lagu tu, maka dia akan lagu tu lah. Bahkan boleh jadi basi. Wadih? Maka sebab itulah susu nak jadi jubun, nak jadi keju, sebenarnya dia kena campuran. Dan campuran itu ialah infihah. Infahah adalah ibarah. Kau tengok baris dia betul-betul infahah. Ada fil kutub. Baris infahah ada mawjud fil kutub. Faham?
ولذلك ماذا قال انفحته طاهرة تمام كما في المنهاج syarh al-minhaj menyebutkan infihat tahirah yakni dia ingat ada masalah yang kita bahas dulu anak kambing kita sembelih anak kambing yang mana anak kambing hanya minum susu ibu sahaja zakat. Hah? Zakat. Bukan dulu kita bahas dalam apa saltif infihatahu tahirah kita ambil seekor kambing kita sembelih dia kambing itu tak makan rumput lagi bermakan sah susu ibu sah bila kita ambil isi dalam perut dia itu isi perut dia itu sebenarnya apa telah dihukumkan oleh ulama suci infihatahu tahirah wa qila najis dimaafkan lakin alladhi fil minhaj syarh al minhaj wazn suci kemudiannya kita campur dua tu maka jadilah keju dam wadah fa idzan kamal bagi laban ialah diri dia menjadi laban ini berbeza dengan rutab dan juga tamar أظن هذا الكلام واضح إن شاء الله فقال هنا رحمه الله تعالى لا لحم بحيوان وما اشتراه حتى يقبضه وثمر مطلقا لم يبدو صلاحه لا أي لا يصح tidak yang tidak sah tidak sah apa dia لا يصح بيع لحم بحيوان لا أي لا يصح tidak sah بيع لحم بحيوان jual daging dengan haiwan jual daging dengan haiwan هذا المسألة يا شباب kita nak bahagi dia bahagi kepada tiga khulasatul mas'alah lahm bihayawan yani mana Adam kita sekarang ni nak jual yang disebut dalam matan jual buah daging dengan haiwan jual daging dengan haiwan طيب احنا نريد نقسم هذه المسألة يا شباب إلى 3 أقسام kita nak bahagikan ni pada 3 bahagi sekarang ni kita nak bahas tentang apa dia Adam ada daging soal lagi dengan apa benda hidup tamam طيب هذه المسألة تفصيل أو لهذه المسألة خلاصتها sekarang ni kita bahas jikalau daging dengan daging jikalau daging dengan daging maka ini berlaku apa ini berlaku apa dia berlaku ribawi daging dengan daging dan masalah ini kita sebut daging binatang itu dikira satu bawah satu jenis. Tapi ingat daging yang halal dimakan. Kalau daging babi tak payah bahas. Itu bukan dimakan. Ataupun daging bawah, daging rimau. Tak payah bahas. Isa ta'aman. Bukan makan. Baik. Jadinya, daging ini, daging lembu satu jenis. Daging kambing satu jenis. Daging ayam satu jenis. Makanya Adam kita sebut daging lembu dengan daging unta umpama emas dengan perak. Dia satu jenis, daging lembu satu jenis. Daging kambing satu jenis. Tapi sama pada al-illah. Idzan khulasatu tafsir yang pertama kita sebut khas masalah yang pertama dia jual daging dengan daging berlaku berlaku bahawa jual beli ribawiyat. Maka kalau jual daging kambing dengan daging kambing, yani ana bagi daging kambing pada enta bagi daging kambing pada ana, maka disyaratkan 3 syarat. Kalau ana bagi daging lembu, enta bagi daging unta, maka disyaratkan 2 syarat. Taqaddam. Khalas? Boleh. Daging dengan daging berlaku berkaedah ar-ribawiyat. Wadah? Boleh? Khulasatul masalah yang kedua, kita sebut bahawa jual beli haiwan dengan haiwan. Haiwan apa? Dengan haiwan. Masalah Adam, anda bagi anda kambing betul. Kambing hidup. Anda bagi anda kambing. Laku ribawi? Kambing hidup. Ribawi ke tak? Makan kambing hidup.
Makan kambing hidup. Ha? Boleh makan, boleh makan. Tak, dia kira sekarang ni makan ke tak? Tak. Khalas. Tamam? Fa'idhan. Jual binatang dengan binatang. Anda bagi binatang kambing, anda bagi binatang kambing. Maka ini buat jual beli buat jaizun mutlaqan, tidak ada berlaku ribawiyat. Dia bukan benda makan. Tak kira lah kambing dengan kambing ataupun lembu dengan kambing. Khalas. Tidak berlaku beria ribawiyat, ada jaizun mutlaqan. Aywa, idzan yang ketiga beria. Tadi kita bahas daging dengan daging. Binatang dengan binatang. Akhir syai' huwa ish. Daging dengan binatang atau binatang dengan daging, tak kira. هذا هو ايه تكلم الان قول المؤلف لحم بحيوان انا بقي انت دقيق انت بقي انا حيوان ما الحكم يا شباب هذه المسألة لا لحم بحيوان لا لحم بحيوان kita sebut dulu jual beli laham dengan haiwan ana bagi anta daging kambing anta bagi ana kambing ataupun ana bagi anta lembu, anta bagi daging kambing. Ana bagi anta daging unta, anta bagi lembu. Tamam? Maka adakah dilarang? Naam. La. Syuf. Kalamul mu'allif. La lahmi bihayawan. Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Naam. Kerana ini beria. Halah. Di sana. Yang ni beria. Yang ni dilarang. Baik. Dilarang tu sebab apa? Dilarang itu bukan kerana ribawiyat. Bukan kerana berlaku unsur ribawi. Tidak. Sebab satu benda makan, satu lagi bukan benda makan. Macam umpama emas, anda beli dengan kitab bejuri. Satu benda ribawi, satu benda bukan ribawi. Dan hadza bukan kerana ribawiyat. Fa'idhan haramnya kerana apa? Kerana ada hadis yang menegah. Wadih? Kerana ada apa? Hadis yang menegah. InsyaAllah. Nah Rasulullah SAW an bai'i al-lahm bil hayawan. InsyaAllah. Tengok hadis dia. Baik. Mana dia punya hadis? Ha ni. An Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai' asy-syat bil lahm. Akhrajahu al-Hakim fil Mustadrak wal Baihaqi wa sahhaha isnadah. Wa an Sa'id bin al-Musayyib rahimahullahu ta'ala mursala annahu sallallahu alaihi wasallam naha an bai' al-lahmi bil hayawani. Akhrajahu Malik fil Muwatta. InsyaAllah. Bil hayawan. Syuf ya syabab. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang akan perkara ini. Fa'idhan. Kenapakah tidak sah Adam? Kerana larangan. Dan para ulama nanti antum mengaji masya-Allah. Yani jika nahi itu kembali kepada apa? Nafs perkara yang di dalamnya al-amr al-dakhil fi rukni atau fi syarti atau li amrin dakhil fih, maka itu boleh yaqtadi al-fasad. Ada nahi. Nahi itu yaqtadi al-fasad, yani tidak boleh. Fa'idhan hasil masalah ya syabab. La lahmin bi hayawan, tidak dibenarkan ana bagi anta daging, anta bagi anta lembu. Hada la yajuz wa la yasih. Karena ada hadis larangan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha huwa mazhabuna asy-Syafi'i. Wa qala ba'd ulama yajuz. Karena bina bahawasanya, tamam? Karena bina bahawasanya ialah perkara ini ialah na'am hadithun dhaif. Hadis mursal, lakin qulna syabab mursal Sa'id bin Musayyib diterima kerana apa? Kerana ghalibnya meriwayatkan daripada sahabi wa huwa sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, wadih Adam.
Idzan larangan jual beli daging dengan haiwan sama ada sama jenis ataupun tidak. Sama jenis tu makna apa? Yang ni maksud ialah ana bagi hantar kambing, hantar bagi daging kambing. La yajuz. Ana bagi hantar lembu, hantar bagi daging kambing. La yajuz kadzalik. Wadah, kerana buat li'umumin nahi. Kerana buat umumnya tegahan. Walakin hunaka qaul fi madhhabina. Qaul dalam mazhab kita, apabila tak sama jenis, maka itu dibenarkan. Pemasa ana bagi hantar lembu, hantar ana bagi hantar daging kambing. Hadza fi qaul indana bil jawaz. Wadah. Ala kulli kembali pada al-mu'tamad Adam, iaitu apa dia? Ana bagi hantar daging, lembu, tamam, sama ada hantar bagian lembu ataupun hantar bagian kambing, tidak dibenarkan juga. Wadah? Ada huwa khulasatul masalah. Jadi kena ingat balik, tegahan ini bukan kerana riba, laisa li ajli riba, lianna al-hayawan bihali hayyan laisa min mat'umat. Tegahan ini bukan kerana riba, kama qala Dr. Labib Najib hafizahullah, tapi dia ialah kerana larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mashtarahu hatta yaqbidahu wa thamarin mutlaqa lam yabdu salahu. Wa mashtarahu hatta yaqbidahu. Wa mashtarahu ini sama juga Adam, la yasihhu wa ma ay, makna kata ataf di atas lahm bi haiwan, nak takdir kalam supaya jelas. Wa la yasihhu bai'u mashtarah. Bai'u mashtarah, bai'u mashtarah. Jual akan barang. Dia dah. La yasihhu bai'u ma ishtarahu. Jual akan barang ishtarahu. Yang membelilah oleh ia mana? Ia syakhsun. Syakhsun tu berada? Hu akan nyemak. Tak sah, Adam. Enta beli benda betul tak? Enta nak jual tak sah. Siap. Enta beli barang. Enta nak jual tak sah. Sampai bila? Hatta yaqbidah. Baru sah. Sehingga qabah terimalah oleh ia apa? Qabahlah oleh ia apa? Qabahlah oleh ia syakhsun hu akan nyemak. Hadhihi al-mas'alah ya syabab, perlu kau ada taswir yang ringkas dulu supaya hampa nampak. Hadhihi al-mas'alah ya syabab disebut sebagai apa? Bai'ul mabi' qabla al-qabdi. Bai'ul mabi' qabla al-qabdi. Jual barang sebelum terima. Jual barang sebelum terima. Maka ini ditegah hadza manhiyun anhu. Baik. Kita perlu pada misal. Ya Allah, misalu ya syabab. Sekarang ada 3 orang, ana, Adam dan Haris. Ana ada Adam dan Haris. Sah 3 orang ke? Sedih. Sedih. Sedih banyak. Sedih tu hidup bujang lama-lama. Nampak tak? Okey. Ya Allah, ana nak jual pen ni. Adam jual kepada pen ni pada ana. Ya Allah, Adam. Pen ni. Ni ada ni pen ni siapa punya? Adam punya. Ya Allah, jual. Saya jual. Saya terima. Baik. Ni dia. Makna kata Adam bui pada ana. Kemudian ana dah terima. Jadi ana dah qabad. Ana dah qabad. Maka bila ana dah qabad, makna ana dah terima pen ini, maka barulah ana boleh jual kepada orang lain. Haris, ana nak jual kepada anda pula. Misal dia ambil pen ni balik. Ada yang kata, ana jual pen. Sebut. Saya jual pen. Ya Allah. Anda pun kata saya terima. Pen dah ambil lagi. Boleh tak Haris? Tamam. Aku jual kamu lah pen tersebut. Aku jual lah kepada kamu pen tersebut. Aku jual kamu. Haris pun kata aku terima. Pen. Anda pun ambil. Lepas tu anda dah ambil. Fahim surah? Ataupun Adam ambil. Tu yang bui pada Haris. Sama aja. Sama aja. Wadah. Faham kalam? Nampak lagi?
Idzan suratu ya syabab, makna kata ana telah membeli. Dah beli. Ini ana sebut, saya terima. Baik. Barang ambil lagi? Tak lagi. Barang tak ambil lagi? Terus ana jual pada orang lain. Faham masalah? Faham eh? Baik. وهذا كثير. هذا اسمه يا شباب بيع المبيع قبل القبض. بيع المبيع قبل القبض. Ana ulang balik surahnya. Iaitu ayat sekarang ni, Adam jual pen pada Ana. Ana cakap, saya terima pen tersebut. Pen ambil tak lagi? Tak lagi. Ana terus kata, Haris aku jual pen kepadamu. Pen ni kepadamu. Haris kata, aku terima. Lepas tu barulah Ana ambil pen tu daripada Adam, lepas tu Ana beri ke Haris. Jalan yang sah kerana apa? Kerana Ana dah jual dah barang yang mana sebenarnya Ana belum qabat lagi. Adalah yang sah. Kerana ada larangan daripada baginda Nabi SAW. Kerana itu sangatlah gharar. Sangatlah apa? Gharar dengan makna kata boleh berlaku penipuan. Tamam? Ini kalau lah tiba-tiba apa? Tiba-tiba dia tak jadi. Tamam? Pen tak apa? Pen daripada Adam tu tak sampai pada tangan anak. Tamam? Maka itu berlaku pada masyakil kabirah. Wadah? Lakin kita sebut ini dia larangan Nabi SAW. Tujuan dia ataupun hikmah dia ialah al-gharar. Al-gharar tu dia penipuan. No? Jadi penipuan ini Nabi larang. Sebab itu konsep ni Nabi SAW naha an bay'il gharar. Naha an bay'i al-gharar. Walidhalik fi kifayatul akhyar menyebut al-gharar itu, penipuan itu dengan mana apa? Maka na aqibatu makhfiyah. Perkara yang mana kana ta'aqibatuhu makhfiyah atau shibun ala hadhihi al-ibarah, iaitu mana hujung pangkai dia kita tak tahu. Hujung pangkai apa? Ma khafiya alaina aqibatu. Ayuh hadhihi al-ibarah. Ma khafiyat alaina aqibatu. Hujung pangkai tak tahu. Itulah al-gharar. Wadah? Yang dimaafkan dan sebahagian masalah gharar yasir. Gharar tapi sedikit. Ada fi kulli sya'n ya syabab. Tamam? Tamam, tapi bila yang larangan al-gharar al-kabir atau al-gharar al-mutlaq. InsyaAllah. Jelas ni? Babak ni dia tak kisah kan dia duit tu. Tadi kan ada bagi pen lah. Tapi duit tu duit tu kena kait kalau macam kita tak bagi duit kira babak lah. Dia macam ni je. Idzan ana beli apa tadi? Pen. Maka anda tidak dibenarkan menjual pen kepada anda selagi mana anda tak qabat pen tersebut. Baik, duit anda bui dah kepada Adam. Baik, anda sama ada anda bui dah atau tak bui, bukan cerita. Benda tu qabat tak lagi. Baiklah, Adam anda bui duit pada anda. Boleh tak ada nak jual duit tu? Saya kun nafsul kalam ya syabab. Sama saja. Yang ni surahnya sama juga. Yang ni Adam boleh tak jual duit yang anda akan bui pada dia? Tamam? Kepada orang lain, sedangkan dia belum terima lagi duit daripada anak. Tak boleh. Ya Allah, takut apa benda yang nak buat misal pen dengan pen ataupun pen dengan baju juri. Tamam? Pen dengan baju juri. Adam jual pen pada anda bagi baju juri pada Adam. Maka anda tak boleh jual pen kepada orang lain selagi mana orang tu, selagi mana anda sendiri tak terima pen tersebut. Dan Adam tidak dibenarkan untuk menjual baju juri kepada orang selagi mana Adam tak qabat baju juri tersebut. واضح؟ Faham kalam? Baik. Pada kathir ya syabab yang berlaku namanya apa dia? Namanya apa? Bai'ul mabi'i qabla al-qabd. Kan al-allamah Habib Salim Syatih rahimahullah ta'ala, dia kata wahai ulama, carilah pandangan ada tak qaul yang mengatakan boleh jual mabi' qabla al-qabd walaupun qaul syadz. Supaya apa? Kerana terlalu banyak hari ni orang beramai, terlalu banyak. Misal orang jual data kapai. Pemasalan. Tamam? Kita dua orang ni peniaga kecil. Adam tokek. Tokek bersambut barang daripada kapal-kapal besar. Kepala kapal, dia tak akan mau berurusan dengan peniaga-peniaga kecil macam kita. Mesti ada kepala besar dia. Siapa dia? Adam. Kepala besar dia Adam. Adam tunggu.
Baik. Dia orang yang di atas kapal ni, dia akan bawa mai barang. Tamam. Dia akan jual kesemuanya kepada Adam. Betul? Dia pun kau ada Adam, bos, barang sudah sampai. Lagi 5 minit sampai. Baik. Dalam tu ada baju, ada kotak, ada barang-barang macam-macam penuh Jadi dia mana kata ketua kapal itu ataupun kepala bos itu telah jual pada Adam. Adam pun pakai besar ni. Baik, adakah Adam akan makan, akan pakai semua baju yang tu? Pengguna. Dia pun nak berniaga juga. Maka dia akan jual kepada peniaga-peniaga kecil. Betul tak? Maka peniaga-peniaga kecil ni bukankah telah membeli daripada Adam? Saya punya baju tau. Entah punya baju. Anda punya aku cari hak kitab. Baik, beli daripada Adam. Sah? Baik, Adam tu sendiri, qobat tak lagi barang tu? Dah. Barang datang apa banyak gitu nak qobat satu-satu pegang itu. Nak qobat satu-satu. Mati kerah dulu. Faham masalah Syabab? Bukan tengok, qobat. Terima. Nanti kan cerita apa makna qobat. Yang ni ada 2 bahagi. Ada masalah mengkulu wa'agar. Wadah Syabab. Dan ni masalah Syabab berlaku pada dia. Berlaku jual perkara sebelum qobat. Wahada manhi anhu. Wadah. Faham Syekh? Ataupun surah. Kita ambil barang daripada kilang. Kita ambil barang daripada kilang. Kita tak qobat lagi. Kita jual dah kepada apa? Peruncit-peruncit yang lain. Ada yang mungkin. Tamam? Masalah dia hantar barang pada kita. Tamam? Kita terus upah kepada dia. Orang tersebut hampir hantar terus kepada peruncit sekian. Dia beli dengan aku. Daripada dia keluar dari kilang. Tamam? Dia keluar dari kilang. Kilang tu jual pada kita. Kita yang akan jual pada peruncit. Jadi mana orang tu keluar dari kilang, terus kita bagi duit pada dia. Hantu lempih hantar terus direct pada dia. Seolah-olahnya kilang jual pada kita. Dia memang betul. Kilang jual pada kita. Kemudian kita jual kepada peruncit. Permasalahannya dia, kita tak terima lagi barang. Dia kita yang jual sebenarnya. Faham tak? Faham masalah? Yang ni kilang jual pada kita. Aku jual, aku tak kata aku terima. Barang sampai bila? Lepas asap. Khalas. Kemudian kita pun telefon dekat peruncit, dia kata, Assalamualaikum. Barang dah sampai ni. Dah, aku jual dah kamu ni. Duit. Lepas tu kawan tu pun kata, peruncit kata, tak apa, aku back in kamu nanti. Khalas, back in. Pun back in duit pada kita. Bila dia back in duit pada kita, tamam? Berlaku dah jual beli. Jadi barang tersebut yang mana daripada kilang, tamam? Terus direct pergi beruncit. Kita tak qobat lagi. Hada mujarrad tamthil ya syabab. Ana buat surah supaya antum nampak sikit. Tamam? Yang ni boleh buat misal lebih banyak daripada tu lagi. Yang terlalu banyak berlaku pada ni jual beli sebelum bai'ul mabi' qabla al-qabd. Wadah. Yang terjual barang benda yang belum qobat. Betul tak? Wakil lain. Tapi wakil pun sama juga. Kita kena qobat juga. Betul tak? Pun kalam? Masih. Wadah ya syabab. Muskilah kabira jiddah. Maka itu Syekh Taha, Sayyidina Syekh Abdul Hamid suruh cari qaul. Nabi Salim sebut itu. Kalau dia pun cari qaul. Dalam Mawsu' al-Kuwaiti al-Fiqhiyah, masalah bai'ul mabi' qabla al-qabdi fi 6 aqwal. Dan mazhab kita yang paling ketat. Bai'ul mabi' qabla al-qabdi hatta la mu'tamadul mazhab tak boleh hatta pada penjual. Yani surah tu ya syabab, Adam jual pada anak apa dia? Pen, betul tak? Adam jual pada anak pen. Khalas, anak kata aku beli. Pen dia terima dah lagi. Tak lagi. Wahai Adam, aku jual balik pen tu padamu. Adam kata aku terima. Khalas. Pen tu di tangan Adam. La yasih 'ala al-mu'tamad 'indana. Yang paling ketat. Wadah. Lakin pandangan
dari pendapat mazhab yang ringan juga, iaitu beliau pandangan Al-Malikiyah. Al-Malikiyah rahmatullahi alaihim mengatakan beliau bahawasanya jual beli sebelum qada sah pada selain makanan. Selain pada makanan boleh. Wa hunaka qaul, iaitu qaul Uthman Al-Batti rahmatullahi alaih, mengatakan boleh bai'ul mabi' qabla al-qabd jaizun mutlaqa. Qala Ibn Abdul Bar wa ka'annahu lam yablughu al-hadith. Yani Uthman Al-Batti rahmatullahi alaih kata semua boleh. Ikut gay. Imam Ibn Abdul Bar bila kritik mana-mana kata hang seolah-olah apa? Tak jumpa hadis ni. Lam yablughu al-hadith. Bukan nak sebut. Qala Ibn Abdul Bar. Ala kulli hal ya syabab. Hada huwa hasil al-mas'alah. Nah, soalan antum faham taswir dulu. Wadah? Baik. Mashtarahu hatta yaqbidah. Dan kita sebut qabad tu dia terima. Maka kalaulah perkara itu benda yang boleh dipindah, maka qabadnya dengan memindahnya. Pemasalan, Adam. Beli liquid. Manakah qabad dia? Angkat. Pindah. Benda yang mangkul boleh dipindah, pindahkan. Saya tengok ada orang akad jual beli dia lembu. Dia buat apa? Tarik. So jalan. Tak madai dia pegang aja. Betul tak? Jalan. 2-3 langkah. Memadai. Wadah. Mafhum al-kalam? Dia masalah tu masalah orang nak akad jual beli. Kalau dia memang lembu tu korban lembu tu binatang tak. Tak payah bagi gerak, tak apa, sembelih terus. Faham tak? Sebab dia nak buat proses jual beli dulu, barulah berpindah bilik, barulah dia nak buat korban atas nama dia. Gitu je sebenarnya. Jangan jual beli masa tu. Boleh, tak masalah. Tak gerak tak apa. Dia jual beli, tak gerak tak apa, yang penting kena korban. Jual beli memang kena korban. Dia pergi tadi hari tu ada sembelih yang bagi pitih, macam bagi pitih jual beli dulu. Jual beli betul? Ya tak gerak ke yang pergi tadi. Dah kena gerak. Hatta yasih. Wa illa, dan jika tidak. Maka apa dia? Jadi apa dia? Khalas عندنا قول. تمام إن شاء الله. Kerana شوف المسألة kita sebut bai'ul mabi' qabla al-qabd. Baik. Jikalau bukan bai'ul mabi' qabla al-qabd, tetapi dia hibatul mabi' مثلا qabla al-qabd atau ijaratul mabi' qabla al-qabd. Yani masalan tadi dia Adam jual pen pada Ana tak boleh jual pen pada Haris melainkan Ana terima dulu. Baik, kalau selain boleh jual, Adam beli pen pada Ana. Adam jual pen pada Ana. Ana kata aku terima. Pen tak ambil. Ana kata Haris, aku beli pen tu sewa kamu untuk mu pakai. Guna. Boleh ke tak boleh? Haris, Ana heboh pen tu berdantar. Lagi boleh ke tak boleh? Al-mu'tamad la yajuz. Kerana apa? Al-mu'tamad asah indana bahawasanya bukan setakat jual beli sebelum qabad. Bahkan semua tasarruf qabla al-qabd la yajuz. Wa muqabil asah mengatakan boleh. Kerana yang larangan hanya apa? Jual balik sebelum qabad. Selain itu sah. Ada qaul mazkur fi minhaj. Wadah insya-Allah. Jadi masalah tu boleh pandang kat situ. Faham? Wadah insya-Allah dah. Baik. Naam. Jadi kena geraklah dan ikut mu'tamad. Sebab benda boleh memangkul. Satu lagi namanya apa? Aqar. Benda yang apa dia? Bukan mangkul. Benda yang bukan mangkul. Yang ni benda tu apa dia? Masalah dia sabit. Yang tetap. Misal yang paling jelas ialah iaitu aqar. Aqar tu buat tanah. Nak angkat tanah. Pindah tanah. Tamam? Oh, sahab. Wadah insyaAllah. Rumah nak pindah. Pondok. Nak angkat. Oh, nak beli pondok. Pakak panggil budak pondok. Angkat pondok. Ya. jual beli ni. Jual beli ni. Nak angkat pondok. Kena jamu pula. Ngayak saja. Mana boleh angkat saja. Boleh. Tak. Dan ada pun dengan apa? Ada pun benda yang jenis tidak bergerak. Seperti rumah. Seperti padam pondok. Seperti tanah.
maka caranya ialah mengkosongkan dia dan membiarkan dia. Tamam, mengkosongkan dia. Wadah insya-Allah. Di tanah itu baru dikosongkan ataupun dibiarkan. Faham tak? Ini baru dibiarkan. Wadah insya-Allah Adam. Dan hari ni dia begitu juga apa menyerahkan geran, menyerahkan kunci rumah. Itu termasuk juga. Kerana qabat ni sebenarnya hakikatnya tilik kepada uruf. Wadah. Hakikat tilik pada apa? Pada uruf. Baik. Qala fi zubat bay'ul mabi'i qabla qabdin ubtila. Kal hayawani. Idh bilahmin qubila. Bay'ul mabi'i qabla qabdin abtila atau ubtila. Yajuz al-wajhan. Wadah. Baik. وثمر مطلقا لم يبدو صلاحه وثمر مطلقة لم يبدو صلاحه هذه العبارة يا شباب sama juga عطف على ما تقدم تقدير الكلام ولا بيع ولا يصح بيع ثمر مطلقا لم يبدو صلاحه أي وثمر أي ولا يصح هذه تقدير ولا يصح بيع ثمر مطلقا lam yabdu salahu. Takdir awal lah. Baik, jual buah pun tak sah juga. Bukan semata-mata buah. Samarin, jual buah. Samarin makna apa? Buah. Baik. Buah mutlaqan semata-mata. Yang ni semata-mata, yang ni apa? Tidak apa? Mutlaqan, yang ni daripada syarat kotak. Tak apa, nanti kita baca. Lam yabdu, yang belum nyata, boleh terjemah. Lam yabdu, tidak belum nyata. Salahu, terjemah apa? Matangnya. Salahu. طيب هذه المسألة كذلك يحتاج إلى التلخيص. طيب ini masalah apa dia? Masalah jual buah. Jual buah. Baik. Jual buah. Jadi masalah ini dia, ini sebenarnya anak suan tak faham tu. Ni bukan bahas jual buah. Hak dekat pasar buah. Ni bukan bahas jual buah pasar buah ni. Faham? Ni bahas jual buah atas pokok. واضح؟ هذا هو الايه؟ الثمرة يعني على الشجرة. Kali. Ana buat terus pada bahasa Melayu lah. Yang ni boleh nampak dah. Ini ana tulis jauh ya. Baik, keadaan tengok dulu. Jual buah di atas pokok. Tamam, dia ada dua keadaan. Ada kalanya Adam, anta hanya nak membeli buah sahaja, dan ada kalanya anta nak membeli buah dengan pokok-pokok ni. Idzan bai'u tsamarah ma'a syajarah itu tidak ada bahas. Yani anta nak beli buah. Buah apa? Buah tamar. Anta nak beli buah tamar serta dengan pokok-pokoknya sekali. Maka ini sah. Ada la iskala fihi abadan. Kerana apa? Kerana kita sebut bahawasanya buah itu mengikut bagi pokok. Baik, dia sebenarnya kenapa kita bahas benda ni? Sebab kita nak beli buah. Tidak. Buah mana di atas pokok? Buah di atas pokok mana belum dipetik. Mana kata belum dipetik? Tengok makna kata bila kata belum dipetik. Kalau kita beli, siap-siap baru nak ambil, rosak dah. Kerana kita sebut ada unsur gharar. Apa dia unsur gharar? Yang ni berlaku pada satu perkara yang tak dapat dijangka. Masa kita tengok, di atas pokok molek lagi. Lepas tu kita pun beli. Bila beli, kita nak ambil-ambil, tengok dah rosak dah. Boleh jadi ke? Bila kita beli, tak semestinya kita dah cabut siap-siap. Betul tak? Kita beli, bayar dah duit. Kita nak qobat tu, ikut gila bila pun nak qobat. Yang penting kena qobat dulu, baru anta boleh
jual pada orang lain betul. Nak tasarruf betul. Jadi, masalah antara orang beli, besok tu ke, petang tu ke, baru nak pergi ambil, boleh jadi tak dia rosak pula? Boleh jadi tak dia rosak? Boleh jadi dia rosak. Maka itu muskilah. Tapi para ulama bila nak bahas ni, dia bahagi dulu. Bahagi dia, jikalau ente jual buah sekali dengan pokok, la iskal fi. Tamam? Sebab apa? Sebab kadang-kadang ada orang nak batang pokok tu sendiri. Batang pokok macam-macam boleh buat. Kayu ke? Sah? Izan, apabila jual buah serta dengan pokok adalah kalam fi. Maka tidak perlu bahas. Kerana apa? Kerana kita katakan bahawasanya samarah itu tabi' bagi syajarah. InsyaAllah. Dia nak rosak ke itu punya pasal dia. Sebab seolah tujuan besar kita ialah pokok syajarah, maka samarah itu tabi'. Baik. Masalah tsaniyah ya syabab, yani duna syajarah. Adam, pemasalan ana pemilik pokok serta dengan buah. Ana tanam pokok apa? Pokok tamar. Ada mari, Syah, ana nak beli. Ana nak beli apa? Dia kata nak beli buah saja. Buah tamar saja. Pokok ana tak say. Aywa, hi huna leh. Yati huwa leh al-bahth. Baik. Jadinya kita baca dulu duna syajarah. Pertama qabla buduwis salah ataupun ba'da buduwis salah. Apa makna buduwis salah? Ma makna buduwis salah? Buduwis salah sebelum matang. Buah itu matang. No? Apa makna buah itu matang? InsyaAllah kita akan perincikan sekejap lagi. Tapi tahu dah matang kan buah kan? Boleh ambil manfaat dah. Tapi tak apa, nanti kita cuba tafsirkan sikit, tak mahu banyak-banyak sangat, tentang kalimah buduwus salah dengan makna boleh diambil manfaat dan seumpamanya. Baik. Depan nanti. Baik, apabila ada buduwus salah, tamam, ataupun sebelum buduwus salah, dia gini. Ada beza tak? Ada beza. Kalau sebelum buduwus salah, sebelum matang dia tu lagi, tamam, risiko dia sangat tinggi. Risiko dia sangat tinggi. Buah belum matang. Anda dah beli buah belum matang. Bukankah risikonya tinggi? Risiko untuk rosak sebelum daripada hantar kobat. Anda nak ambil rosak. Ataupun nak ambil tiba-tiba tak jadi berbuah. Buah merajuk. Jadi Adam. Maka risiko dia tinggi. Gharar kabir. Tetapi kalaulah buah itu telah masak. Telah matang. Cuma belum dipetik lagi. Belum diambil lagi. Tamam? Maka risikonya rendah. Boleh jadi rosak, tapi risiko rendah. Maka kita sebut gharar di sini, tutup mata lah. Sebab dia kecil. Tamam? Baik. Izan, nampak di situ dia punya cerita dia dulu. Ni first time kan juga kan? Tak dalam mukadimah tak ada ke? Dalam sesuatu tak ada ke? Baik. Qabla buduwis salah, sebelum buduwis salah, tamam? Kita nak bagi pada 3 tafsil. Iaitu yang pertama ialah bisyartil ibqa. Yang kedua bisyartil bil itlaq. Yang satu lagi bisyarti al qata'. Aywa. Ma makna hadzal kalam? Bisyarti al ibqa. Dengan syarat kekal di atas pokok. Apa makna al-ibqa' kekal? Masalah ana dia pemilik tamar. Pemilik pohon tamar. Ada mari ana nak beli tamar. Dengan syarat ana nak buah tamar itu kekal di atas pokokmu. Tamam? Ana nak pokok tamar tu kekal di mana? Di pokokmu. Maka ini juga tidak dibenarkan. Bisyarti al-ibqa' ialah apa dia? Tidak dibenarkan. Pendeknya. Dia nanti kita kan depan ada, tak ada ni. Kita Bible Bai'ul Usul Simara. Apa ada juga asal dalam kitab ni rasa tak ada dah.
Boleh insya-Allah. Baik, tengok dulu. Tamam? Jadi bisyaratul ibqa'. Saya ni baru faham. Bisyaratul ibqa'. Bisyaratul qata'. Mana bisyaratul ibqa'? Sini. Bisyaratul iqta'a bi ghairi an yashtaq la yasih. Satu. Dia kata apa? Baik. Apabila syarat kekal juga apa dia? Apabila syarat kekal, ada yang kata aku nak beli pokok, nak beli tamar dari pokokmu. Anda kata boleh? Tamam. Ada yang kata dengan syarat aku beli buah di pokok kamu itu sahaja, buah sahaja. Dengan syarat aku apa? Nak dikekalkan buah itu di pokok kamu. Maka itu tidak sah. Sebab apa? Sebab buah tu boleh rosak tak? Boleh rosak. Siapa nak tanggung? Bukankah itu kos? Bukankah itu risiko? So, bil itlaq. Apa bil itlaq? Ni jadi pada pangkah. Tak sah. Al itlaq tak sebut. Aku beli apa? Aku dia. Ada yang kata aku nak beli daripada mu buah pokok. Senyap. Dok ayat kata nak cabut lalu ke? Nak biar ke? Dok. Tidak sah juga. Kerana itlaq ni kita buat dia semua ibqa'. Yang ketiga, bisyaratul qata'. Syaratul qata'. Apa nama bisyaratul qata'? Iaitu aku beli buah ni daripada mu, buah di atas pokok mu ni aku beli dan aku kerak. Syaratul qata'. Tamam? Bermakna, apa makna di situ? Bila anda syaratkan qata' dengan makna kata anda sudah redha ataupun anda sudah bersedia untuk mengambil buah itu dengan keadaan yang sekarang dia tu. Lala tu. Betul tak? Anda dah bersedia untuk mengambil buah dalam keadaan dia yang sekarang tu. Tamam? Jadi anda lepas daripada anda jual beli, tamam? Maka jual beli anda dikira sah. Cumanya soalannya, sebenarnya ana pemilik tu, ada pembeli. Ada mai kata ana nak beli buah daripada pokok anda dan ana cabut lalu. Ana petik lalu. Ana kata aku terima jualan tersebut. Maka ana sebagai baik, tamam, diberi pilih. Sama ada paksa ada mencabut lalu ataupun ana biarkan di pokok ana. Boleh. Tidak ada masalah. Tengok anaful asqa' wal bai' mukhayyar. Diberi pilih. Sama ada apa? Baina ijbaril mushtari ala qata'i thimar. Adam, cabut. Mudah beli ke? Kamu aku tak mau tanggung dah. Dan ana berhak juga memaksa dia sebab apa? Sebab barang kamu berada dalam tanah saya, berada dalam pokok saya. Sebab tu ana berhak untuk paksa suruh Adam cabut. Kan boleh kan kita sebagai pemilik tanah, aku tak mau tengok kakimu di sini. Boleh tak? Aku tak mau tengok adik-beradikmu di sini. Boleh sebab ana pemilik. Boleh tak? Ni boleh halau kan? Jadi apabila dah berlakunya transaksi jual beli, maka buah Adam itu ada di pokok anak. Anak berhak untuk menghalang. Anak dah cabut. Atau wabaina an yataradaya ala ibqa'i. Dan boleh juga apa dia? Tak apalah Adam. Dah ikut mulah. Nak ambil bila pun. Aku tak kisah pun. Itu dia. Baiknya hati anak. Baiknya hati baik. Boleh? Fa in taradaya ala ibqa'i indal bai'. Kalau ana redha untuk biarkan dia, fasyajarah amanah fi yadil mushtari. Amanah fi yadil mushtari. Makna kata asyajarah itu adalah amanah fi yadi al-mushtari. Okey? Makna kata pokok itu adalah amanah di sisi tangan mushtari. Makna kata di situ kita tengok balik apa makna syajarah amanah ala fi yadil mushtari. Ala kulli hal.
Cuma di bawah di sini kata wa illam yujbirhu ala qat'iha wa abqahu 'indahu hatta yabdu wa salahu fala ujrata lil bai' ala muddati baqa'is thimari ala syajarati 'indah. Makna kata kalaulah ana biarkan Adam, lah ikut mu lah. Biarlah buahmu yang mu baru beli tu duduk di pokok aku. Tamam? Ana redha ana tidak dibenarkan untuk mengambil upah. Tamam? Di atas anta menyimpan barang anta dalam kawasan anta berhak. Ini katanya fuqaha. Inta Tuhfatul Muhtaj ma'a Hasyati Syarwani. Fa'ala kulli hal syabab. Tak mau panjang-panjang Adam. Jadi satu je surah yang sah buat Adam. Apa dia Adam? Bisyartil qata'. Tamam? Bisyarti al-qata'. Selepas daripada anta syaratkan qata', maka ana diberi pilihan. Ana pemilik. Imma paksa anta cabut lalu, wa imma khalas. Ana boleh biarkan, tapi kalau ana biarkan sekalipun, ana tidak berhak meminta upah daripada anta untuk apa? Anta simpan barang di tempat ana. Ana kata kos mana kos. Wadah? Tidak berhak. Wadah insyaAllah. Faham kalam? Hada huwa khulasatu al-mas'alah. Baik. Selepas daripada matang buah, lagu mana Syekh hukum? Hukumnya ialah boleh pada tiga-tiga surah. Yani kalau buah itu dah masak, buah itu dah matang, kalau dah budu salah, baik. Maka apa dia Adam? Sama ada syarat ibqa' pun boleh, itlaq pun boleh, qata' pun boleh. Kerana risikonya rendah untuk rosak. Risiko untuk rosak itu rendah. Boleh rosak ke tak? Boleh juga. Tetapi kita sebut tak dikira. Jadi, boleh pada tiga-tiga surah. Baik, sekarang ni, saya nak bawa apa itu makna budu salat. Adakah budu salat itu makna matang atau makna masak? Kita nak tengok. Buat bodek dulu lah. Dia matang ni kalau terjemah matang ni apa? Bukan masak gitu. Baru nak masak. Masak. Tak. Masak. Maksudnya boleh dipetik. Maksudnya boleh dipetik ke? Budu salah tu boleh dipetik ke maksudnya? Ya, dia depan tu dalam Quran. Cuma nak tengok terjemah tu. Dia tak ingat mengaji apa tu.
Kalau itu boleh. Ambil air tu ke? Ambil tak masuk. Air putih. 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 Kalau bisa tu hijau. Nak tanya apa hijau. Kebanyakan pisau lah. Kalau jenis hijau tu biar lah. Dia tak ada isi. Bunga tak boleh ke tak? Bunga. Bunga. Bunga mana? Bukan bunga. Oh, bunga pohon ke? Okay. Oh, yang bunga dulu. Buah. Tak boleh ke? Tak boleh buah lagi. Kita tak putih. Kenapa buah? Apa tu? Kau kan ujungnya aku tadi kat ujung hijau. Ikut maksudnya kalau selepas bunga salah tu ikut orang apa? Boleh 3 syarat. Kalau lekar di pokok boleh ambil esok. Sebab lalu boleh lak. Lak tu. Lak ni tak letak syarat. Tak syarat apa-apa. Dah. Ya. Baik, jadi betul lah tu. Oh, ya. Kalau macam pisau tu, dia maksudnya Sabar. Sebelum yang iman. Baik, jadi terjemahan dulu wudu wassalah ini. Sebenarnya terjemahan dia ialah macam kita sebut tadi ialah matang. Atau dalam buku sini pun terjemahan bagi Abi Syuja', terjemahan bagi mantan mufti wilayah, iaitu dia ba'da wudu mantan menteri agama. Ba'da wudu salahiha, tamam, kecuali selepas jelas kematangannya. Matang. No? Bukan matang manusia ni. Baik, jadi wudu salah tu dia. Wudu salah itu dengan makna nyata matangnya itu. Dengan makna kata iaitu sudah sampai kepada keadaan yang sudah dituntut. Iaitu sebenarnya masalah wudu salah itu dia nampak ataupun zahir permulaan masak. Bukan masak penuh. Kalau masak penuh, pada min babi aula. Walidhalik bi an zaharat mabadi'un nadji. Iaitu apa? Nampak zahir permulaan masak. Permulaan apa? Permulaan masak. InsyaAllah. Bukan masak sempurna. Wudu salah dengan makna kata iaitu iaitu zahir apa? Permulaan masak. Ha. Ya, jadinya untuk jenis yang buah yang jenis berubah sebuah warna, maka dengan perubahan warnanya itu, maka itulah dengan makna wudu salah. Wudu as-salah. Dan jikalau jenis buah itu dia buah yang mana? Iaitu dia buah yang jenis dirasa. Contohnya macam tebu. Okay. Jadi tebu tu dengan makna kata bila kita dapat rasa dia punya manis dia itu, maka itulah wudu salah dia. Sudah rasa manisnya tersebut. InsyaAllah. Itulah wudu salahnya.
InsyaAllah. Jangan insyaAllah wudu wassalah. Iaitu wudu wassalah. Iaitu apa dia? Kita sebut permulaan bagi masak. Matang lah sebut. Permulaan bagi masak. Tamam? Dan permulaan bagi masak itu ialah dengan apa? Permulaan bagi masak itu ialah dengan kita kata kalau jenis berbuah tu buah jenis apa? Buah itu jenis apa? Jenis yang berwarna. Tamam? Maka itu dia cukup dengan apa? Bertukar warna. Dan jikalau jenis buah itu apa? Jenis rasa manis. Tamam? Seperti qasabus sukkar. Qasabus sukkar iaitu kuah tebu. Maka memadai dengan rasa manis tersebut. Ada rasa manis. InsyaAllah. Masih tak bahasa. Jadinya Syekh, cuba batal balik di sini. Sebelum matangnya buah. Sebelum matangnya buah. Jadi sebelum daripada matang buah itu, bermula daripada apa? Mula daripada bunga. Betul tak, Adam? Sebelum nak terbit apa? Sebelum nak terbit buah, dia keluar bunga dulu. Jadi daripada bunga tu, nak sampai kepada matang tersebut, itulah dipanggil budu, qabla budu wissalah. Qabla, sebelum budu wissalah. Daripada bunga itu, tamam? Nak sampai kepada budu wissalah itu, itulah maksud kita qabla budu wissalah. Jadi kalau anda tepi pada satu pokok, tamam? Anda tepi pada satu pokok, tamam? Kemudian apa? Nak makan apa? Rutab. Tamam? Anda nak makan rutab. Nak beli rutab. Rutab yang di atas pokok. Anda nak beli rutab sahaja, tanpa pokok. Maka kita tengok tafsir. Adakah rutab itu telah matang ataupun tidak? Tamam? Jikalau rutab itu telah matang, maka boleh mutlaqan. Tapi kalau rutab itu sebelum matangnya, contohnya bau keluar bunga, ataupun bau apa? Bau keluar apa dia? Rutab itu sebelum lagi apa dia? Sesuai untuk diambil dan dipetik untuk dimakan. Tamam? Dan kata sebahagian gurunya, wudu salah ni kalau kita petik siap-siap, kalau kita wudu salah tu kalau kita petik siap, kita boleh perap dia dan dia boleh masak. Berbeza dengan qabla wudu salah, entah tarik awal, balik awal. Wadah? Baik Adam. Jadi apabila rutab itu ataupun tamar itu sebelum daripada wudu salah. Tamam? Baik. Sebelum daripada wudu salah itu kalau anda beli juga, tamam? Ataupun anda beli tebu sebelum wudu salah. Sebelum tebu tu rasa manis. Tebu tu belum rasa manis lagi. Payau lagi. Baru batang keng tu. Tak? Baik. Kalau anda beli sebelum daripada wudu salah dia, anda syaratkan kekal. Biar kunok dia biar lagi di mu tinggal dia. Jangan usik dia. Biar dia lagi. Di kawasanmu, di pokokmu itu. Maka itu tidak sah. Ataupun adam diam tanpa sebarang syarat pun tidak sah. Yang sah ialah apa? Aku kerak selalu. Baik. Tetapi jangan lupa syarat jual beli yang telah terdahulu. Syarat jual beli apa? Wiyak qabul fi tahirin ma'lumin nafi'in. Mesti ada manfaat. Bermakna syarat itu jangan dilupakan. Memang anda sanggup dengan buah yang belum masak, buah belum matang. Anda sanggup, Adam? Anda sanggup buah belum matang? Sah? Ayo. Anda sanggup buah sebelum matang? Baik. Maka anda beli buah belum matang itu, syarat yang dulu kita pernah baca, iaitu mestilah ada manfaat. Maka jika tidak ada manfaat langsung, badala yasihul bai', tak sah bai' walaupun syarat kotak. Tapi bukan masalah syarat kotak ke syarat ibuka, bukan. Sebab masalah syarat jual beli kita jangan lupa dan jangan tinggal. Maka sebab tu Dr. Labi buat misal, kadang-kadang ada buah yang mana sebelum daripada dia wudu salah matang, tapi kadang-kadang kita guna untuk benda-benda yang lain, guna perubatan ke, guna untuk gini ke. Yalah, macam kita kata tebu. Mungkin anda sebelum matang dia memang anda nak gunakan kayu dia tersebut. Masalah. Batang dia tu sendiri. Masalah. Anda ada qasad dengan batang tersebut. Maka sebab itu jangan lupa, kalau kita boleh buat khulasah,
jual beli samarah sebelum wudu wassalah sahih dengan dua syarat. Nak ulang balik. Jual beli apa? Buah sebelum wudu, sebelum matang dia itu sahih dengan dua syarat. Satu bisyarti al-qata' dan syarat kedua ada manfaat. Walaupun tak boleh makan, tapi ada penggunaan yang lain. InsyaAllah. Lambat kot habis ni. Kau nak rasa letih tu ni. Nampak yang tadi. Ha? Pakai ais. Nampak. Dah. Besar tu lah. Jadi kereta. Sejuk juga. Jangan bagi cadangan. Buat solusi. Ni tak rasa kan? Ni rasa. Rasa badan lah. Rasa badan tangkap. يلا 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 شوف العبارة يا شباب وثمر مطلقة كمان بدأ العبارة ini cerita buat tak sah ni. Tengok kita Dam. Tengok kita وثمر مطلقة أي ولا يصح بيع ثمر tidak sah jual buah mutlaqan. Jangan lupa thamarin ay biduni syajarah. Tanpa pokok. Patah Adam. Jual buah tanpa pokok. Mutlaqan mana mutlaqan? Mutlaqan itu kalau tengok dalam syarah apa makna mutlaqan? Tamam syarih rahmatullahi alaih dia lebih mengetahui dengan matan yang dia buat. Mutlaqan itu ay an syartul qata'. Mutlaqan makna kata apa? Mutlaq dengan makna apa? Tidak disyarat apa? Tidak disyarat qata'. Mutlaqan ay an syartil qata'. Wadah? Boleh diam? Izan tak sah apa dia? Mutlaqan tidak disyarat qata'. Wadah? An syarti al-qata'. Maka terbenar dua surah Adam. Tak sah apa dia? Al-ibqa' wa al-itlaq. Memang dua ni tak sah. Sah ya. Al-qata'. Kemudian Adam, jangan lupa lam yabdu salahuhu. Belum nyata matangnya. Belum nyata apa Adam? Belum nyata apa? Matangnya. Wadih. Adapun jika nyata matangnya, mana kata boleh dipetik sudah, maka itu tidak perlu dibahas. Karena itu sahih pada tiga-tiga surah. Jelas ibarat matan. Ada rasa kalau tak buat macam ni, takut tak nampak matan. Wadah. Walahuma raddun bi'aib wa syartu khiyarin ila thalathatin wa khiyaru majlis illam yatafarraqa. Hadhihi al-mas'alah ya syabab. Masalah tu ismu al-khiyar. Masalah apa? Al-khiyar. Ana ulang balik. Walahuma sampai illam yatafarraqa. Al-khiyar. Masalah tu di semua gawa al-khiyar. Al-khiyar tu bahasa mudah daripada patah balik. Al-khiyar atau al-khiyar? Al-khiyar tu makna diberi pilih. Anda tak mau pergi pada ta'rif ni, nama ta'rif tawil. Ya Allah, kecek bagi mudah faham apa makna khiyar. Al-khiyar makna diberi pilihan. Choice. Sama ada apa? Khiyar tu dia boleh meneruskan jual beli ataupun stop jual beli. Makna apa? Membatalkan jual beli. Itulah makna khiyar. Tamam? Pilihan apa dia? Pilihan untuk sama ada melanjutkan jual beli ataupun membatalkan jual beli. Hadha huwa ma'na ya syabab al-khiyar. Masalah al-khiyar. Baik, sebelum baca matan, ana aqul khiyar thalatha. Khiyar tu ada tiga. Yang pertama khiyar tu dia al-khiyar yang pertama Adam, dengar dulu. Al-khiyar yang pertama ialah khiyarul majlis. Khiyarul majlis ya syabab, maknahu dengan makna
khiyar majlis ini sabit dalam semua jual beli. Makna kata, enta diberikan pilihan sama ada nak meneruskan jual beli ataupun nak memfasahkan, membatalkan jual beli dalam majlis akad. Famasalan, khiyarul majlis ma'nahu dalam majlis. Ini majlis apa? Majlisul aqd. Famasalan, ana bui pada Adam. Tadi kita jual beli pada Adam pen. Tamam? Adam jual pen pada ana beli pen. Tamam? Baik. Maka ana diberi pilih untuk membatalkan jual beli. Adam diberikan juga pilihan untuk membatalkan jual beli. Tamam? Pilihan itu berkekalan selagi mana kita dua orang ini berada dalam majlis yang sama. Duduk di sini. Apabila Adam tubik keluar, yang ini berpisah dengan perdana, maka pada ketika itu dia telah tamat al-khiyar. Tamat pilihan untuk terima, untuk teruskan, ataupun batalkan. Maka dia kita sebut jadi lazim. Apa makna jadi lazim jual beli? Lazim itu makna tidak ada lagi pilihan untuk meneruskan ataupun membatalkan. Itu makna jadi lazim. Wadih? Ada makna والبيعان بالخيار قبل أن يفترقا عرفا وطوعا بالبدن. البيعان بالخيار. ومذهب kita mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu adanya khiyarul majlis. Berbeza dengan hari ini di mall-mall fi khiyarul majlis. Sah. Ini lepas-lepas keluar resip boleh? Ada dah keluar resip dah. Dah scan dah. Minta maaf cik, saya nak fasah. Saya ada khiyarul majlis. Saya minta tak boleh beli. Dia layan dah. Dia report dah lagi. Aku scan dah, keluar resip dah. Wadah? Maka tak ada khiyar oleh. Dia mau nak khiyar je tak tahu lepas ke tak. Tak? Boleh ke Syekh? Ni bayar ke tak lagi? Bayar dah. Lepas tu nak minta duit balik. Boleh ke tak Adam? Boleh. Yang dia bagi baru ataupun sama ada kita budak. Gitu. Oh, gitu. Macam tu. Tapi dalam kalau gitu tak apa lah tu. Susah Tapi dia panas kalau buat itu. Dah scan semua siap dah keluar resip, kita pun dah bagi duit. Cik, saya nak batalkan nanti Eddie ya. Bagi balik duit saya. Saya bagi balik resip, cik susun sendiri ya abang cik. Tak ada orang. Dia tak pernah berlaku lagi lah. Anda tengok lagi duit anak. Dan anda selalu dengar dari mulut orang tu tak boleh. Sebab tu dah keluar resip kalau kita dah ni, dah ada scan dah. Kita nak batalkan dia tak mau. Dia tersuruh kita paksa kita bayar kot. Doktor Syekh Taqiyuddin Al-Utsmani bahas masalah. Dia kata uruf ni tidak ada khiyar majlis yang ni pada beli-beli. Memang ini lebih asyad betul lagi. Kita baru tanya, berapa harga pergi masalah berapa kawan dah buka plastik. Lari tak gamak dah. Ala kulli hal, masalah khiyarul majlis ya syabab. Imam Malik rahmatullahi alaihi tidak beramal khiyar majlis. Dia kata Ahlul Madinah tidak beramal khiyar majlis. Ma'anna Imam Malik sendiri meriwayatkan ahli hadis khiyarul majlis wal bay'ani bil khiyar. Al bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Al bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kedua orang yang mana berjual beli daripada diberi pilihan sama selagi mana tidak berpisah tubuh. Kadzalik kan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Sayyidina Abdullah bin Umar apabila dia jual beli, tamam? Kalau dia nak menyembang dengan tuan kedai, tamam? Dia keluar dulu. Baru patah balik. Supaya tamat khiyarul majlis. Dia takut orang tu tarik balik. Tiba-tiba duk menyembang, kau tak jadi jual ke demo ni, tarik balik. Jadi Abdullah bin Umar faham pekah. Khalas. Keluar dulu masuk pula. Nak tarik balik? Dah boleh dah kita keluar. Kita beramal dengan hadis. Abdul Fiqh Abdullah bin Umar ke. Sebab tu Abdullah bin Umar sangat tahu warak. Tapi dengan warak dia tak ada siapa pun boleh mohong dia dalam bab jual beli. Tak ada siapa pun boleh. Sedangkan dia orang warak. Wadih? Ini zaman qadim ni bang. Orang beramal dengan sunnah Nabi SAW. Al-an. Ada kalam tani ya syabab. Zaman sekarang berzaman
akhir zaman. طيب على كل حال balik pada dulu. لذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه ada kalam syedid atas Imam Malik. Yani kalam Imam Syafi'i ada kritikan yang pedas pada Imam Malik. La adri madza aqul Imam Malik. Imam Malik sendiri meriwayatkan hadis khiyarul majlis. Imam Malik tak beramai. Kaifa hada? Laisna Imam Malik tak beramal kerana amalan ahli Madinah tak buat. Amalan ahli Madinah, orang Madinah tak buat khiyarul majlis. Tidak buat. Ini dia kata kami tidak mendapati buat ahli majlis. Imam Malik menjadikan amalan ahli Madinah sebagai hujjah. Indahu yani. Ada taqrawnahu fil usul insya-Allah. Baik. Kembali pada tajuk. Selepas pada khiyarul majlis, عندنا خيار الشرط. خيار الشرط ya syabab, makna kata kita minta diberikan tempoh untuk kita bertanya lagi jiwa dan perasaan kita untuk betul ke aku ni masih lagi nak membeli ataupun tidak. Tamam? Yani masalah surah tu Adam jual pen pada ana pun terima pen ni, ana pun bagi duit. Lepas tu ana cakap pada Adam, ana jual pada ana beli pada anta ni. Sebab Adam kata, ana jual pen ni pada anta bi syaratil khiyar. Khiyar apa? Khiyar syart. Dengan syarat khiyar. Mana syarat khiyar tu dia? Syarat khiyar dengan makna ana nak tengok dulu. Mana ana minta supaya ana tetap lagi diberikan pilihan untuk meneruskan jual beli ataupun tidak. Tamam? Ana balik rumah sekali pun, kalau ana rasa ana nak batalkan jual beli, ana boleh batalkan. Tamam ya syabab? Ini bukan waranti lain. Waranti memang anda beli. Faham tak? Kemudian belakang apa anda nak minta balik. Ni tak. Anta masalah anta berada dalam berpapa hati. Nak beli ke tak? Tapi duit bagi dah. Barang ambil dah. Tamam ana kata, tapi dengan syarat kita khiyar nah. Bukan syarat khiyar, khiyarus syart. Kita yang buat syarat. Syarat tu dia untuk seolahnya apa, kita diberikan lagi tempoh untuk memikirkan lagi dalam masa yang panjang untuk kita tengok dia kita nak teruskan ataupun tidak. Maka paling banyak 3 hari. Khiyarus syart. Paling banyak Abu madam 3 hari. Kemasa nanti insya-Allah. Wadih? Mafhumul kalam? Itu beri khiyarus syarti. Jadi khiyarus syarti bila? Apabila disebut. Kalau tak sebut, tak ada. Yang ada khiyarul majlis. Khiyarul majlis enta sebut ke? Tak sebut ke ada? Khiyarus syarti. Nak ada khiyarus syarti, mesti kita kena berlafaz. واضح؟ طيب. ويشرط الخيار في غير السلام 3 ودونها من حين تم. 3. طيب. آخر شيء شباب خيار العيب. خيار العيب ما هو خيار العيب؟ خيار العيب mana anta akan hantar balik bila mana Adam? Bila ada perkara keaiban. Bila ada apa? Ada keaiban. Famasalah Adam, anta beli kitab. Anta beli kitab. Masya Allah. Anta pun balik kitab. Balik rumah. Balik Adam. Tu dia. Tak. 200 muka surat hilang. Wahti lah. Tak. Tengok ni talik siapa dia ni. Oh. Set-set mereka dah. Tak. Hilang. Hilang 20 hadis. 30 hadis. Hilang Adam. Aib tak? Aib. Yang ni ente beli bayar mahal-mahal nak kitab. Tiba-tiba kitab ciplak. Maka kata ciplak, kitab bawa jatuh. Muka surat yang banyak. Tapi balik pada kedai. Ana nak fasahkan jual beli ni. Bagi balik peti ana. Ana bagi balik kitab ni pada anda. Wadah? Ada semua ish. Khiyarul aib. Khiyar apa? Khiyarul aib. Wadah insyaAllah. Dan khiyarul aib tu bila ada aib. Bila apa? Ada aib. Dan aib tu anta tak tahulah. Masa anta beli tu anta tak tahu kata ada aib. Kalau masa beli tu anta tengok dah ada aib, dah anda tahu dah memang 200 muka surat hilang. Dah khalas. Tamat bahawa tidak ada khiyarul aib. Fa'idan khiyarul majlis, setiap kali jual beli berlaku.
Khiyarul syarti bila anta syaratkan. Khiyarul aib bila ada aib. هذا هو خلاصة المسألة. إن شاء الله. طيب نأتي إلى المتن يا شباب. Buah. Hmm. Buah durian kita dah apa? Lepas tu? Sepatutnya dikira aib. Tapi masalah tu dia jual beli buah kan. Jadi buah ni, jual beli buah ni dimaafkan, tak nampak dalam. Sepatutnya dia benda ni kena nampak benda dalam. Jadi disebabkan buah ni maka dimaafkan. Kerana apa? Kerana kulit itu adalah sawanullah. Sawan yang ni apa? Penjaga bagi buah di dalam. Taib. Kita baca kitab walahuma raddun bi'aib. Walahuma, dan bagi keduanya siapa dia? Bai' mushtari. Bai' mushtari. Raddun bi'aib. Idzan bada'a bi khiyar al-aib. Mula bahas dengan khiyar al-aib. Walahuma, dan bagi dia. Bagi keduanya itu raddun bi'aib. Ish mana raddun bi'aib? Raddun hantaklik. Atai kata ngaji untuk uklatai ke? Hantaklik. Raddun yang ni apa? Hantaklik. Bukan klik tu. Hantaklik. Raddun hantaklik bi'aibin dengan sebab ada aib. Wadah Adam? Bi'aibin dengan sebab ada aib. Apa mana aib? Kan aib ma yang qusul qimah. Perkara yang apa dia? Mengurangkan harga. Wadah? Mengurangkan harga. Wadah Adam? Pemasaran anda beli benda, tamam? Maka dengan sebab ada aib tu, tamam? Harga dia tidak sepatutnya begitu. Tamam? Tidak sepatutnya apa? Tidak sepatutnya begitu. InsyaAllah. Ya Allah, misalu ya syabab, beli baju. Balik baju. Angkat ketiak baju tu dia. Oh ya Allah. Tamam? Ini bukan beli seluar jin yang memang dah koyak. Seluar jin yang sudah koyak, makna kata memang passion dia koyak. Memang anda tengok koyak tu memang betul-betul je lah. Adalah kalam fi. Wadah. Itu memang anda beli seluar yang koyak memang sengaja passion dah tu. Tamam? Jadi ala kulli hal. Tak masalah fashion, masalah anda nampak dah aib tu. Masalah apa dah nampak. Jadi, begitu jugalah. Tamam? Anda beli benda, kemudian lepas bawa balik, nampak aib. Maka dibenarkan untuk anda khiyar. Sama juga. Apa dia? Masalah masalan. Tamam? Masalah masalan. Duit. Tamam? Ada bagi duit. No, Adam, ni duit. Beli barang daripada Adam. Ada bagi duit. Masya Allah, duit sekepuk itu. Dia pun tengok duit sekepuk itu. Kemah. Kelas. Bawa balik. Buka. Tu dia. Duit koyak. Kat dalam tengah-tengah. Tamam? Maka itu baru boleh khiyar. Kaman nafsu syik. Wadah? Khiyar dengan sebab apa? Aib. Khiyarun. Bi'aibin. Khiyar aib. Wadah insyaAllah. Dan fuqaha menyebutkan mestilah dihantar dengan segera. Wadah Adam? Pemasalan baju koyak. Tamam? Maka Adam kena hantar segera. Tak? Ni Adam tak lagi. Tak? Baju koyak. Tak apalah kita pakai tu sehari dua. Lepas sehari dua kita hantar mula. Pakai tak? Adam tak? Tak? Pakai lagi dah. Wadah insyaAllah. Pakai lagi. Siap. Wadah. Maka hendaklah khiyarul aib. Tamam? Anda boleh hantar klik. Jikalau dia anda hantar dengan segera. Jikalau dengan tidak segera, maka gugur khiyarul aib. Beli handphone, rupa-rupanya handphone tu dia. Handphone tu memang ada masalah. Tamam? Yang ni apa? Memang ada apa? Ada aib di handphone tersebut. Wadah? Yang anda tak perasan masa anda beli. Maka anda boleh hantar klik dengan segera. Seolahnya tak boleh main dah Adam. Soalan tak boleh main handphone tu.
Sampai nanti anda klik. Ni dia download lagi game. Ada. Wadah insya-Allah. Mafhumul kalam. Raddun bi'aibin. Wa in bima yuba'u 'aibun yadhhari min qabli qabdin jaizun lil mushtari. Yarudduhu fawran 'ala al-mu'tadi ka kauni man tuba'u fi i'tida. Yaruddu fawran zubat kata. Segera. Wa syartu khiyarin ila thalatha. هذا تكلم عن خيار الشرط. tengok tuan. تكلم عن خيار الشرط. ما معنى خيار الشرط يا شباب؟ Dia kata boleh juga Adam walahuma syartu khiyar. هذا هو عطف على رد. ولهما شرط خيار. Dan bagi keduanya itu syarat khiyar. Mana syarat khiyar? Yani apa? Khiyar, syartu khiyar dengan makna apa? Meletakkan syarat boleh khiyar. Begitu. Letak syarat, sebut syarat iaitu bahawa boleh lagi bahawa khiyar tapi bila ila thalatha kepada 3. Ila thalathatin ay thalathati ayyam. Kepada 3 hari. InsyaAllah. Kepada apa? Kepada 3 hari. 3 hari ni mengikut Syekhul Al-Alam Syekh Abu Sa'id Al-Judhi kata 24 jam. Tak 3. Ini apa? Sekali dengan malamnya. Wadah. 3 hari apa serta malamnya. InsyaAllah. Fa'idhan ya syabab. Maka kita sebut. Sebanyak-banyak syarat khiyar yang anda boleh tetapkan ialah 3 hari. Dan ke bawah. Yang ni masalah anda takul syarat khiyar 2 hari 2 hari 20 jam. Boleh tak? Boleh tak? 2 hari 20 jam. Boleh. 2 hari 20 jam. Boleh tak? Boleh lah. Kalau 3 hari boleh, 2 hari 20 jam lagi boleh. 3 hari dan ke bawah. Wadah. Yang tak boleh 3 hari 4 jam. Tak boleh. Wadah insyaAllah. Dan apabila anda syartu khiyar lebih daripada 2-3 hari, lebih daripada 3 hari, maka mengikut pandangan yang kuat, anda Syafi'iyah, batal akadnya. Tabih. Bukan batal syarat khiyar. Batal akad tu. Jadi Adam, anda jual pada pen pada hantar. Dengan syarat khiyar 3 hari. Adam kata aku terima dengan yang tersebut. Khalas, ada kalam fi kalam. Tapi kalau anda kata anda jual pen pada hantar 5 hari syarat khiyar. Maka dia kata aku terima. Bukan tak jadi 5 hari tu. Tak jadi jual beli tu. هذا هو اللي عندنا والمعتمد عندنا عند الشافعي وقال الحنابلة yang batal ila syarat. صح البيع ولغى الشرط. ثم قال رحمه الله وخيار مجلس إن لم يتفرقوا. Tengok kita dulu. Habis sikit. وخيار مجلس dan khiyar majlis. Khiyar majlis. Khiyar majlis إن لم يتفرقوا jikalau belum berpisah. Jikalau belum Adam illam yatafarraqa, jikalau belum berpisah ay an majlisil aqli, daripada majlis akad. Tak berpisah lagi daripada majlis akad. Wadah? Majlis akad tu apa? Jikalau rumah keluar rumah. Jikalau kedai keluar kedai. Ada huwa majlisul aqd. Wadah? Umul kalam. Fa idza khiyarul majlis, apabila anda jual beli dengan Adam, tengok ni. Contoh tadi anda jual beli dengan Adam. Pen. Ada jual pen pada anda terima. Anda beli. Baiklah. Maka sampai sekarang masih lagi kami berada dalam khiyar majlis. Sampai sekarang. Kerana Adam belum keluar daripada pondok. Anda pun belum keluar daripada pondok. Tak. Wadah. Sebab itulah ulama sebut. Tamam. Kalau dah tak berpisah, maka biar gilah berapa lama pun, maka khiyar majlis tetap berjalan. Wadah Adam. Itu kalau misal Dr. Labib Najib, dia kata kalau abang naik kereta, jual belilah kereta. Ana bawa kereta, Adam bawa apa? Duduk sebelah. Kami jual belilah kereta. Tamam? Bila jual belilah kereta Adam, anda pun bawa. Maka sampai Kedah, Adam. Khiyar majlis masih berjalan. Sebab masih lagi berada dalam majlis. Sama dalam kereta. Melainkan anda berhenti R&R. Anda pergi tanda. Oh, khalas ada lah berpisah. Tapi tak. Adam.
Dia jadi kok. Keluar kereta sekali. Keluar kereta sekali. Sampai masuk tandas. Tandas pun tak boleh sekali lah. Nasi. Wadah insyaAllah dah. Oh, طيب. Illam yatafarraqa. Babus assalam. Tak boleh pergi kot jauh. Tak boleh pergi.